Pertama sekali adalah bermula dengan tabungan emas di dalam akaun Masged Public Gold. Kita boleh bermula dengan bajet kita sendiri. Yang kedua, kalau nak bebas hutang ataupun loan, kena tambah ilmu. Baca buku seperti buku wang emas dan juga misi bebas hutang supaya tak terperangkap semula dalam hutang ataupun loan. Yang ketiga adalah menabung ikut bajet, bukan ikut harga emas semasa. Contohnya, kalau bulan tersebut anda wajibkan RM300 sebulan, maka terus top up, tak perlu tengok harga sebab bajet kita adalah RM300 walaupun harga ketika itu adalah RM600. Dan kaedah yang terbaik adalah guna sistem auto debit. Yang keempat, letakkan matlamat jangka sederhana. Kalau sasaran tumpuan nak bebaskan diri daripada hutang ataupun loan dalam masa 2 tahun ataupun 3 tahun, fokus menabung daripada sekarang. Emas memang ada turun naiknya dalam jangka masa pendek, tetapi dalam jangka masa panjang, nilainya pasti akan meningkat. Sebab tu pentingnya untuk kita sabar dan juga konsisten sahaja menabung. Dan yang kelima, pastikan anda join program-program ilmu emas dan juga kewangan. Banyak program disediakan tanpa bayaran untuk membantu penyimpan emas tambah ilmu dengan disiplin dan juga strategi kewangan yang betul. Ingat, sebenarnya bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu